Lepas kehilangan Hamilton, muncul pula William Deacon Jones yang berusia 16 tahun masuk dalam Barrow Gang untuk menggantikan tempat Hamilton. William dah berkawan dengan Clyde sejak kecil dan dia langsung tak takut nak gunakan senjata untuk membunuh. Sehari lepas dia join Barrow Gang, William dah bunuh seorang lelaki bernama Doyle Johnson masa dia dengan Clyde tengah curi kereta Doyle. Ada dakwaan mengatakan William mungkin dah pun membunuh orang sebelum dia join Barrow Gang. Pada Mac 1933, Ivan, abang Clyde, telah dibebaskan dari penjara. Ivan dengan isteri dia, Blanche Barrow, terus join Barrow Gang. Inilah ahli kumpulan Barrow Gang yang akan mencetuskan kontroversi dalam dunia jenayah US. Nak dijadikan cerita, ahli kumpulan Barrow bersembunyi dekat sebuah apartmen di Joplin Tourist Court, Missouri. Walau bagaimanapun, jiran-jiran semua rasa pelik dengan diorang ni sebab siang hari tak ada orang keluar, rumah senyap sunyi. Lepas tu, diorang suka beli makanan dalam kuantiti yang besar dan ada bunyi tembakan pada waktu malam. Pada 13 April 1933, pihak polis datang untuk menyiasat aduan daripada jiran-jiran. Tapi diorang langsung tak tahu yang diorang ni tengah berhadapan dengan Barrow Gang. Masa diorang sampai, Barrow Gang terus lepaskan tembakan yang menyebabkan detektif Harry McGuinness dan Constable Wesley Harriman terbunuh. Barrow Gang terus lepaskan tembakan untuk menakut-nakutkan orang sekeliling dan terus lari selamatkan diri. Hasil siasatan polis dekat apartmen Barrow Gang tu, diorang jumpa filem roll yang belum dicuci, kamera Kodak, pelbagai jenis senjata dan beberapa puisi tulisan tangan Bonnie. Pihak polis proses filem roll tu dan jumpa gambar Bonnie and Clyde yang ikonik. Gambar tu telah mengejutkan rakyat US sebab Bonnie dilihat sebagai wanita cantik tapi pegang pistol, di mana aksi tu bercanggah dengan sifat wanita pada zaman tu. Selain tu, gambar diorang juga dah jadi simbol pemberontakan terhadap Great Depression. Media telah menggelaukan Bonnie and Clyde sebagai Bloody Romeo and Juliet.